Rafizi, jangan asyik nak spin. Bekas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz menjawab dakwaan bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli bahawa Malaysia terpaksa membayar tarif kepada Amerika Syarikat hampir 2 kali ganda berbanding negara-negara lain. Beliau menegaskan Rafizi tidak seharusnya memutarbelikkan fakta mengenai isu ini. Rafizi, janganlah asyik nak spin. Letihlah nak layan. Bulan puasa ni kita nak fokus ibadah. Apa benda yang kena bayar tarif 2 kali ganda ni? Bila Mahkamah Agung Amerika Syarikat dah batalkan tarif, maknanya tarif 19% yang kena kat Malaysia pun dah tak jadilah. Katanya dipetik Harapan Daily. Beliau berkata demikian dalam satu video penjelasan yang dimuat naik di Facebook miliknya. Dalam penerangan lebih mudah, Tengku Zafrul mengumpamakan konsep perjanjian perdagangan timbal balas atau ART seperti membeli insurans perjalanan sebelum melancong sebagai ikhtiar menyediakan payung sebelum hujan. Konsep perjanjian ART ini sebenarnya mudah. Dia macam insurans perjalanan. Masa nak melancong, orang selalu fikir takkan jadi apa-apa. Tapi bila masuk hospital luar negara, bil boleh cecah puluhan ribu ringgit. Waktu itu, barulah kita faham kenapa bayar takaful itu penting. Art ni pun sama. Kita bersedia dari awal. Sediakan payung sebelum hujan. Kita memang tahu ya, kes mahkamah ini sedang berjalan. Ya, tetapi kalau kita tunggu sampai kes selesai dan keputusan memihak kepada Trump, bagaimana? Barulah time tu ke kita terheh-heh nak mula berunding. Dalam perdagangan global hari ini, siapa lambat bergerak akan bayar harga yang mahal. Sebab itu, kita mesti bertindak awal dan kita bukan satu-satunya negara yang ambil pendekatan ini. EU, UK, Jepun, Korea dan terkini jiran kita Indonesia telah capai persefahaman dengan Amerika Syarikat. Adakah semua negara ini tergesa-gesa juga? Atau mereka juga mahu beri kepastian kepada industri masing-masing? Soalnya lagi, pada akhirnya, kata Tengku Zafrul, ia bukan tentang siapa yang paling kuat bercakap, tetapi siapa yang paling awal bertindak untuk melindungi ekonomi negara. Kita pilih untuk proaktif kerana setiap keputusan perdagangan ini melibatkan pekerjaan rakyat dan masa depan industri Malaysia. Ada orang tunggu ribut datang, lepas tu sibuk bercakap tentang cara nak selamat. Kita pula pilih untuk pasang payung awal supaya rakyat tak perlu basah dulu baru nak cari teduh. Jelasnya lagi. Nah, nampaknya bukan saja wujud suara sumbang daripada puak pembangkang, tetapi wujud juga di kalangan yang selama ini mendakwa mereka menyokong kerajaan perpaduan. Bak kata peribahasa Melayu, ianya bagaikan api dalam sekam. Mungkin dalam hati kecilnya timbul sedikit kekecewaan demi kekecewaan yang tersembunyi ketika masih berada di dalam kabinet kerajaan terdahulu. Justru bermulalah episod kewujudan tangan-tangan gaib yang hanya membolak-balikkan kerajaan dan bukannya mahu berganding bahu bersama berusaha membaik pulih negara demi rakyat tercinta ini. Kritikan dan cadangan yang membina sangatlah dialu-alukan, namun ia bukanlah tiket buat kalian untuk mengadu domba dan mereka cerita yang boleh menyesatkan rakyat. Maka sudah-sudahlah berterusan berkelakuan seperti puak pembangkang yang sudah jelas ditugaskan untuk membangkang. Janganlah kalian lebih sudu dari kuah, kerana hakikatnya kalian bukan sahaja boleh merosakkan kestabilan politik, malah rakyat juga mungkin bakal diracuni oleh fitnah dan tomahan yang dangkal semata. Tidakkah kalian mahu rakyat berubah menjadi lebih progresif dan bijak menilai demi kepentingan mereka sendiri serta generasi yang akan datang, bukannya memundurkan? Ingat, rakyat sentiasa memerhati.